Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada pihak penganjur. Alhamdulillah, syukur keadaan ilahi dapat kita bersama-sama di sebelah pagi ini di Putrajaya. Terima kasih banyak bagi Datuk, tuan-tuan, puan-puan, pengarah. Apa khabar pagi ini? Baik, alhamdulillah, berdebar-debar masing-masing ahli-ahli panel kita. Syukur kepada ilahi kepada para peserta yang baru hadir. Alhamdulillah, hari ini kita akan berkumandang 1 jam sesi forum sempurna penganjuran pelaksanaan simposium maklumat juz spasial kebangsaan NGIS ke-10. Beri tepukan gemuruh kepada para penganjur atas kecemerlangan dan juga komitmen dalam memastikan diangkat martabat juz spasial negara. Dan untuk sesi forum kali ini, saya Kamarul Azhir Razal sekali lagi mengambil kesempatan ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan dan ruang yang diberikan. Tema yang menarik, masa yang tepat dan juga topik yang amat kompleks untuk dikupas dalam masa yang singkat. Dan alhamdulillah, kita bersama-sama sebelah pagi ini mempunyai 4 ahli panel yang saya fikir panjang biodatanya. Saya akan ringkaskan, dan insya-Allah untuk sesi pertama kita bahaskan untuk memberi ruang kepada ahli panel menyampaikan beberapa aspirasi dalam memastikan beberapa aspek-aspek isu yang dibangkitkan diperhalusi dalam mengambil kira tema juz spasial pemacu kelestarian negara. Baik, saya secara peribadi mengarah amat tertarik dengan tema dan tajuk. Ahli panel ini sebenarnya dah dapat soalan bocor tuan-tuan, puan-puan, dan jika ada ruang kita akan buka 1 ataupun 2 Datuk puan kepada para peserta. Jika tiada soalannya boleh dibincangkan semasa minum pagi. Baik, alhamdulillah kita ada sedikit perubahan jadual sebelah pagi ini. Untuk meneruskan sesi, saya langsung terus kepada ahli panel yang pertama, yang di mana ahli panel yang pertama tidak asing lagi dalam pelaksanaan simposium dan platform forum sebelah pagi ini, dan saya mengambil kesempatan untuk membaca seringkas biodata beliau, TS Rusliza Hanim binti Ma'arif, pengarah Pusat Juz Spasial Negara PGN. Beliau memegang jawatan semenjak Mei 2024, berkelulusan sarjana Sistem Maklumat daripada UKM pada tahun 2014, 10 tahun berbeza, dan berkhidmat selama 25 tahun dalam perkhidmatan awam di berbagai agensi jabatan dan pengalaman dalam bidang ICT seperti pembangunan sistem, pengurusan projek, pembangunan dasar dan polisi. Panjang tuan-tuan, puan-puan. Tapi yang tertarik di sini penyelaras pelaksanaan program MyKPI Malaysia. InsyaAllah untuk sesi pertama ini saya diberi amanah untuk melihat beberapa konteks perbincangan kelestarian. Kita akan angkat beberapa aspek-aspek perubahan iklim. Kita akan kupas dan lihat beberapa isu-isu pengurusan risiko bencana. Dan semestinya sesi kali ini bukan hanya melihat kepada isu permasalahan, cabaran, kita ingin juga meneroka solusi-solusi, sama ada yang didasari oleh data, AI, teknologi maju dan kemudian. Untuk round pertama, izinkan saya ahli panel Datuk, kita pergi dahulu kepada puan pengarah. Masih bersingkat kan, panjang-panjang pula moderator lebih pagi ni lama nak pegang mic ni. Dalam era perubahan iklim, kepesatan urbanisasi dan keperluan sumber asli yang semakin meningkat, benar
melihat trend, melihat isu semasa bukan hanya di Malaysia tapi di rantau dalam konteks ASEAN dengan 600 juta penduduk. Kita melihat Malaysia sebagai pemeraju dan kita ingin kupas mendengar sendiri daripada Puan Pengarah mengenai keupayaan teknologi geospasial. Dan mungkin dalam masa yang singkat ini Puan mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di Dewan ini bagaimana teknologi geospasial dapat menjadi pemacu utama dalam menyokong agenda kelestarian negara. Silakan Puan. Saya Dr. Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Persoalannya bagaimana untuk teknologi geospasial dapat membantu dalam agenda kelestarian negara. Sebenarnya pada pandangan saya lah, sebenarnya teknologi geospasial itu adalah dia adalah sesuatu yang cross sektor ataupun cross kementerian. Mungkin bukan setakat kementerian, dia cross jabatan juga penggunaan dia. Dan sekarang ni kita tengok teknologi geospasial tu dah dijadikan sebagai strategic investment ataupun pelaburan strategik, penggunaan data-data geospasial lah terutamanya. Dan saya nampak dia membantu dari segi agenda kelestarian negara dalam membantu agensi ataupun organisasi tersebut dalam membuat keputusan. Sama ada kalau ikutkan waktu dahulu Doktor, kita buat keputusan menggunakan peta yang telah dicetak untuk menilai ataupun membuat sesuatu analisa. Tetapi ketika ini teknologi geospasial sudah datang, jadi analisa ataupun analisis yang akan dilaksanakan boleh kita buat secara atas pemetaan infografik lah maksudnya. Contohnya saya bagi yang pernah dilaksanakan oleh Pusat Geospasial Negara sendiri, iaitu dalam membantu untuk membuat berkaitan dengan banjir yang telah berlaku pada 2014, iaitu banjir besar yang melanda Kelantan ketika itu. Jadi bagaimanakah teknologi geospasial ini dapat membantu kita plotkan semua untuk pemetaan bagi mangsa-mangsa yang terlibat lah. Dan dengan data tersebut kita boleh bantu MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara untuk menyalurkan sumbangan, iaitu maksudnya dengan teknologi geospasial itu dapat membantu memudahkan saluran kepada rakyat lah. Satu lagi saya nampak dari segi bagaimana teknologi geospasial, kita ingat just plotkan data di atas peta saja, tapi sebenarnya dia membantu juga. Contoh kita pernah bantu Kementerian Dalam Negeri, iaitu untuk plotkan data-data bagi mereka yang di bawah penguasaan polis, iaitu bagaimana di atas peta kita nampak taburan dia. Jadi dengan taburan data-data penguasaan polis itu dengan lokasi polis-polis yang balai polis yang terlibat lah. Jadi kita boleh buat membantu KDM untuk penempatan orang penguasaan polis ni. Maksudnya dia boleh tempatkan, maksudnya dia kena bawa daerah lah. So dia boleh letakkan di lokasi mana yang sesuai. Itu yang saya katakan tadi, dengan teknologi geospasial tersebut dapat menjadikan membantulah dari segi analisa ataupun untuk membuat keputusan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Pengarah. Sebenarnya banyak tuan-tuan dan puan pihak PGN selaku peneraju Pusat Geospasial Negara konteks bagaimana
teknologi geospatial pemetaan dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan, dan saya percaya dalam tempoh singkat ini banyak lagi yang mungkin Puan Pengarah boleh kongsikan di sini. Dan semestinya Puan Pengarah dinyatakan tentang banjir 2014 dan hampir 10 tahun tahun lepas kita memperingati tragedi Bah Kuning, dan mungkin dalam konteks ini juga kita akan memperhalusi beberapa kemajuan pemodenan teknologi dalam mengenal pasti bahaya baru muncul akibat daripada impak perubahan iklim di masa hadapan. Saya langsung ke ahli panel yang kedua, Brigadier Jeneral Datuk Pahlawan SR Dr. Muhammad Zamri bin Muhammad Raham, pengarah bahagian Geospatial Pertahanan di GSP. Datuk izinkan saya baca sedikit biografi. Beliau dilahirkan di Alustah, orang Kedah, ada orang Kedah di sini. Beliau menerima pendidikan awal di Institut Teknikal di Pulau Pinang dan memiliki kelayakan Jazah Sarjana Muda dalam Buku Tanah dari UTM dan memperolehi PhD dalam Applied Remote Sensing dari Universiti Putra Malaysia 2002. Semasa dalam perkhidmatan, beliau telah menamatkan Army Survey Course di Royal School of Military Survey di UK pada 2003, memperolehi jazah sarjana dalam Geographic Information Management dari Cranfield University 2000, dan telah menamatkan kursus ketahanan nasional NRC di Puspahanas pada tahun 2020, dan beliau dinaikkan pangkat ke Brigadier Jeneral pada tahun 2016 dan mengambil alih jawatan pengarah bahagian Geospatial Pertahanan di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dan tanggungjawab beliau semestinya tuan-tuan dan puan, memberi sokongan geospasial kepada Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Keselamatan Negara dan Pengurusan Bencana Negara. Alhamdulillah, Datuk dapat kita bersama di atas stage hari ini dan melihat kepada konteks kupasan soalan. Round pertama sebenarnya kita diberi 7 minit saja ni. Itu yang Puan Pengarah tadi itu nak bagi contoh yang mana agaknya kan. Baik, untuk siri pertama, mungkin Datuk boleh berkongsi dengan kami berkenaan dengan Geospatial Knowledge Infrastructure. Ini GKI ni, kalau kita lihat naratifnya di peringkat global, serantau dan kebangsaan, dia adalah ekosistem geospasial untuk menghasilkan data dan mencipta nilai pengetahuan. Saya tertarik tadi, sempat duduk bersama dengan Datuk minum pagi tadi, kita melihat isu nilai tambah, Datuk. Bagaimana sistem yang sama, platform yang sama. So dalam konteks jumpa khususnya BGSP, bagaimana Datuk melihat GKI ini dilihat sebagai platform ataupun apa yang Puan Pengarah rujuk tadi sebagai pelaburan penting, sebagai tonggak untuk menyokong kelestarian pembangunan Malaysia dan juga kedudukan Malaysia sebagai peneraju di negara-negara serantau, khususnya di ASEAN. Silakan Datuk. Terima kasih Kamarul Zahari, moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan kerana dengan izinnya maka kita dapat bersama-sama, dan saya juga basically mewakili Timbalan Ketua Pengarah Hukum Pemetaan 1 Dr. Sanusi kerana beliau kurang sihat pada pagi ini. Jadi pagi ini saya diberi petunjuklah berkenaan peranan JUPAM selaku pembekal data ataupun National Mapping Agency, yang mana penjajaran yang kita buat secara holistik supaya kita mengambil pendekatan yang seiring dengan praktis dunia. Ketika ini kita pun sedia maklum bahawa komitmen kerajaan dalam mendukung yang dipanggil apa tu Sustainable Development Goal 2000 untuk mencapai pada tahun 2030 yang mensasarkan 17 matlamat
Saya rasa kita semua aware, dan kita juga ada prioriti yang lain juga. Saya rasa sama je, iaitu kita ada 6 teras Malaysia Madani. So penjajaran kepada keutamaan kerajaan itu perlulah kita memahaminya. Kita membawa agenda geospasial untuk mewujudkan agenda kerajaan ini, tapi kita susah dalam struggle kita ni untuk menjajarkan kat mana fungsi kita dalam ekosistem tersebut. Jadi JKI ni menjajarkan kita to be team player. Kita tak perlu jadi buat semua. Kita kumpulkan sumber-sumber yang ada, yang mana kalau kita dapat kumpulkan, and then kita boleh menjawab persoalan yang berkaitan geospasial ini dalam tempoh terdekat. Kita kena faham 6 teras Malaysia Madani itu apa fokus dia, dan kerajaan pun telah menggunakan 6 teras ini dalam mengubal dasar keselamatan negara sebagai asas kita mengubal. Jadi saya nak sentuh sikit JKI. Saya rasa JKI ni benda baru. Saya rasa ramai orang tak pernah dengar yang mana apabila kita terlibat di dalam yang SDG tadi itu. Di peringkat geospasial pun ada geospasial expert GN, UN, DGN, Global Geospatial Information Management, yang sekarang ni berlangsung dekat Riyadh. Yang mana Ketua Pengarah UPM berada kat sana bersama dengan pakar-pakar yang lain dalam memikirkan bagaimana mewujudkan ekosistem itu. So jadi yang kita jauh kat sini ni, kita cuba baca je lah macam mana kita nak jajarkan, macam mana nak jadi good team player lah. Untuk UPM, kita melihat bahawa penjajaran kepada foundation asas, data asas tu yang lebih cekap, yang lebih bermaksud kita mampu menjajarkan kepada analitik lah. So JKI ni menekankan kepada nilai, creation of value tu. Jadi kalau kita tengok kinetic data tu, wisdom tu, kita akan tengok bahawa data, info, knowledge and wisdom. Kita cuba nak menjajarkan kefungsian itu, tapi kita tak boleh nak buat semua. Kita bersama-sama dalam satu kumpulan yang telah pun ada. Itu penjajaran itu saya fikir perlu kita bincang bersama-sama dalam siri-siri yang mungkin PGM bawa, Jumpa bawa, ada siapa-siapa yang Penang Malaysia pun boleh bawa. So creation of nilai ini, value ini memerlukan pemahaman di perspektif pengguna itu sendiri. Dalam 6 teras nilai Batu Madani itu, dia memfokuskan kepada rakyat. Rakyat sebagai center of gravity dia. Kita nak buat something ni, kita nak meningkatkan kesejahteraan rakyat, menambah pendapatan rakyat, dan akhirnya bolehlah kita justify sistem yang kita buat ni untuk mendukung keperluan rakyat. Jadi itu just saya nak highlightkan prinsip JKI ni. Dan JKI disebabkan oleh dia fokus kepada value tu, maka kita akan tengok bahawa terdapat komponen-komponen seperti analitik, seperti penyelarasan secara bersama, perkongsian resources dan sebagainya perlu diambil kira. Jadi kita pun dapat tengok bahawa salah satu Madani fokus kepada daya cipta, yang mana JKI ini boleh menjadi satu platform kepada inovasi dan analisis data. Itu benda yang dan juga secara tidak langsung dapat merangsang idea-idea baru dalam teknologi bagi penyelesaian masalah yang berkisahkan geospasial ini. Dan dia juga macam Puan Pengarah sebut tadi itu, kita memerlukan kerjasama berorientasi sektor, dan JKI menyediakan satu persekitaran tersebut bagaimana kita bekerja untuk orientasi sektor-sektor ini. Kita mungkin berada di sini dalam kelompok geospasial, tetapi kita ada satu, jangan lupa di bawah GTN membawa agenda dia punya ekosistem digital, ada IoT dan sebagainya. Dan geospasial, pendekatan yang kita perlu bawa pada masa depan adalah real time geospasial. Satu pendekatan yang melibatkan integration kita punya platform dengan IoT itu sendiri, sensor, AIS
dan sebagainya untuk kita membuat keputusan dalam masa nyata. Jadi Dr. Moderator kita menceritakan pengalaman beliau daripada Pakistan dan sebagainya. So kita dapat tengok bahawa bagaimana mungkin beliau boleh kupas lagi geospatial in real time mode tu, kita boleh menyelesaikan masalah yang lebih tepat. So di peringkat JUPEM ni, saya boleh katakan bahawa JUPEM komited. Kita ada 2 program besar, iaitu MyYourself. Kita ada JUPEM Johab, yang sebelum ni kita bagi maklumat data kepada pengguna dan menyebabkan di pihak stakeholder kita terpaksa wujud mini JUPEM untuk memproses kepada info. So jadi kita cuba bantu mempercepatkan proses itu melalui pelaksanaan GeoHub kita. So kita cuba perbaiki kaedah penyaluran maklumat dalam ekosistem JKI ini untuk kita menambah baik perkhidmatan. Dan kita juga ada sistem Defence Geospatial Information Management, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa urusan ini berkaitan dengan keselamatan, pengurusan bencana dan juga pertahanan. Jadi apa yang kita harapkan adalah pengusatan ataupun penyelarasan maklumat itu membolehkan pihak Amforces mendapat kesiapsiagaan yang tinggi tanpa perlu mengutip maklumat secara individu lah. Itu yang kita harapkan. So penting untuk kita faham satu lagi, saya nak tentu pasal readiness and responsiveness. Just nak highlight sedikit bahawa apapun kita buat ni, mungkin kita fokus kepada penyediaan data, fokus sebelum inilah. Tapi bila masuk elemen responsiveness ini, kita kena respon kepada apapun respon daripada apapun respon kecemasan, seperti mana pengurusan banjir dan sebagainya. So kita akan terus mendukung aspirasi kerajaan untuk memastikan information itu sentiasa tepat, berada di dalam keadaan yang kita boleh improvekan apa-apa proses value creation itu pada masa depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk. Alhamdulillah, dalam masa yang singkat Datuk mengupas beberapa lonjakan dan nanjakan penting dalam memastikan aspek keselamatan, pertahanan dan juga pengurusan bencana negara terkawal dan diurus dengan baik. Dan beliau juga memperhalusi bagaimana nilai tambah ataupun dalam konteks ini perspektif kepada teknologi geospatial dan JKI itu tadi berupaya memberi nilai tambah baru, mencungkil inovasi dan juga daya cipta. Amat tertarik dengan konsep dan juga daya pemikiran baru daripada data Datuk, informasi sehingga kepada wisdom tadi. Dan insyaAllah dalam konteks ini komitmen pihak JUPEM amat dialu-alukan Datuk, bukan hanya untuk melabur kepada infrastruktur tapi juga kepada manusia. Itu kita akan lihat jika ada masa untuk round kedua nanti Datuk. Baik, saya langsung kepada ahli panel yang ketiga. Dah tak sabar dah kita punya pengarah juga ni, orang besar-besar ni tuan-tuan, bukan senang nak jumpa mereka ni. TPR Syahrul Nizar bin Samsudin, beliau adalah pengarah bahagian makluman guna tanah negara daripada Jabatan Perancang Bandar dan Desa Malaysia. Terima kasih TPR Town Planner Syahrul Nizar sekali lagi dapat bersama. Ringkas daripada saya, izinkan untuk membacakan biografi ringkas sebagai perancang bandar yang berpengalaman. Beliau pernah menjawat jawatan penting sebagai pengurus projek Timbalan Pengarah Plan Malaysia Kedah dan juga Perlis TPR dan pernah berkhidmat di Lembaga Pembangunan Langkawi Lada sebagai pengurus sebelum dilantik menjadi pengarah bahagian maklumat guna tanah pada tahun 2022. Dan beliau juga aktif selaku ahli Persatuan Perancang Malaysia dan Lembaga Perancang Bandar Malaysia. Ayuh kita mendengar beberapa cetusan-cetusan idea pihak Plan Malaysia. Dan kalau lihat ini ada soalan-soalan khusus yang diberikan. Kita pergi dahulu kepada Bandar Lestari. Ini sebagai perancang, kita ingin mendengar sedikit bagaimana Plan Malaysia ini memanfaatkan teknologi geospatial, khususnya
bagaimana kita boleh menyokong dalam pembangunan bandar yang lebih lestari. So dalam konteks ini kita ingin mendengar Town Planner mengupas tentang pengurusan tanah, kemudahan awam dan juga kesejahteraan komuniti. Ini berbalik kepada input penting daripada Datuk tadi tentang tujuan manfaat sistem ataupun teknologi ini untuk rakyat. So mungkin dalam konteks ini Town Planner kongsikan bersama kami sedikit aspirasi dan juga hala tuju pihak Perdana Malaysia khususnya dalam menjadikan bandar yang lebih lestari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Plan Malaysia Peneraju Agenda Perancangan Pembangunan Negara. Yang bahagia Dr. Moderator, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kaitan dengan soalan tersebut, sebenarnya Plan Malaysia ni memang menggunakan secara luaslah penggunaan teknologi geospatial dalam rancangan dan pembangunan negara. Semalam pun saya hadir melihat pembentangan daripada banyaklah jabatan, agensi, contohnya macam daripada Pusat sendiri, Boldon, Utility Selangor, daripada Majlis Pembandaran Kelang dan juga lain-lain, TNB juga menggunakan teknologi inilah. Sebenarnya bukan Plan Malaysia sahaja menggunakan, dan semua sebenarnya agensi, pihak swasta, universiti menggunakan teknologi ini secara luas sebenarnya. Jadi untuk Plan Malaysia sebenarnya kita teknologi ini diguna pakai di dalam penyediaan rancangan pemajuan. Tuan-tuan puan, sebenarnya kita ada dalam kita mengadaptasikan teknologi di dalam penyediaan rancangan pemajuan yang disebut dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa. Di peringkat nasional, tuan-tuan puan, disediakan rancangan fizikal negara. Dalam bahasa yang mudah, rancangan fizikal negara ni adalah satu plan spasial sebenarnya yang mencadangkan tentang pengurusan tanah, kemudahan awam dan juga untuk komuniti sejahtera. Di peringkat negeri dipanggil rancangan struktur negeri, dan di peringkat tempatan dipanggil rancangan tempatan daerah dan juga rancangan kawasan khas. Untuk makluman tuan-tuan, kalau kita lihat bandar sekarang ni, contohnya bandar Kuala Lumpur, untuk tuan-tuan sedia maklum, pada tahun 1970 kadar urbanisasi di negara kita ni lebih kurang 24%, dan sekarang ni pada tahun 2024 lebih kurang 76%. Kalau melihat contoh bandar Kuala Lumpur, bandar yang agak lama dengan keluasan lebih kurang 240 km persegi, dengan penduduk yang padat, lebih kurang 2 juta. Kalau bandingkan dengan Singapura, keluasan dia lebih kurang 700 km persegi, penduduk hampir 6 juta, 7 juta. So semestinya lah kita kena mempunyai satu sistem, satu perancangan yang baiklah untuk mengurus perancangan guna tanah, kemudahan masyarakat dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat isu-isu yang berkaitan dengan pembandaran ni, sebenarnya dia makin mencabar sebenarnya. Contoh kalau tuan-tuan lihat dalam media masa baru ni di Semantan, Jalan Semantan kan, berlaku ketidakpuasan nantilah di kalangan penduduk tentang peningkatan blok ratio bagi kawasan tersebut nak dibina 60 tingkat kondominium. So sebenarnya perancangan tu dia mesti berdasarkan undang-undang dan peraturan yang disebutkan. Kalau contoh di BDL tu ada Pekan Sultur Kuala Lumpur 2040. So menggunakan teknologi ni, sekarang macam teknologi digital twin dan sebagainya, boleh mengurus bandar tu dengan baiklah. Kita ada smart city, macam mana kita mengalihkan sumber tu dengan baik untuk masuk kesejahteraan penduduk dan sebagainya. Dan juga di Plan Malaysia kita ada banyak produk sebenarnya. Pada hari semalam juga tuan moderator, kita ada produk kita iaitu SCAM sebelah kanan. Jadi tuan boleh lihat, iaitu SCAM ni adalah memaparkan maklumat sempadan kampung di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Di Sabah Sarawak kita belum lagi pergi. Okey. Dalam kajian bagi SCAM ni terdapat lebih kurang 19,474 buah kampung yang mempunyai profil berkenaan dengan kemudahan masyarakat, infrastruktur dan lain-lain. Jadi
agensi kerajaan dekat federal ataupun di peringkat tempatan boleh melihat sistem ini bagi maksud mengurus dan merancang apakah kemudahan yang diperlukan dan sebagainya juga dan sebagainya lagi dah. Kemudian kita ada juga di produk jabatan adalah sistem maklumat guna tanah perancangan bersepanjang. Kalau tuan-tuan boleh pergi kepada post kami iPlan, kita di shortlisted sebagai ketiga terbaik lah untuk dipilih pada mungkin akan di-announce pada hari ini lah. So sebenarnya sistem ni sebenarnya dia boleh memberi manfaat dalam perumusan semua perumusan guna tanah, kemudahan masyarakat dan juga komuniti sejahtera. Kita boleh mapping kawasan mana untuk sesuai pembangunan di mana kawasan sensitif habitat sekitar dan kawasan mana yang tidak boleh dibangunkan. Untuk makluman tuan moderator, tuan-tuan dan puan, iPlan ni dia mempunyai lebih kurang 10 juta dot poligon, lebih daripada itu yang memperincikan aktiviti guna tanah yang berada di lot tersebut. Dan data-data yang penting ada 3 kategori lah. Pertama, guna tanah semasa, guna tanah komited ni sebenarnya dia telah diluluskan oleh PBT dan belum dibina lagi, ditapak. Dan ada dalam sistem tersebut, dan juga perancangan masa depan guna tanah. Apakah rancangan PBT pihak usaha negeri mengenai kemudahan-kemudahan pada masa depan dan sebagainya. Saya ingat adalah sangat pentinglah teknologi geospatial ni yang boleh kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan sebenarnya di peringkat Plan Malaysia melalui sistem iPlan ni kita telah berkongsi dengan kementerian, contoh Kementerian Ekonomi. Dia ada memohon data berkenaan dengan kawasan-kawasan pertanian, kawasan berapa banyak kawasan padi di sebenarnya Malaysia ni yang diwartakan bagi maksud simpanan bekalan makanan negara sebenarnya. Begitu juga kawasan-kawasan pertanian lain. Kemudian kita juga berkongsi data dengan GPS. GPS ni banyak di antara ranking yang tertinggi lah. Mungkin ada wakil daripada GPS tu yang kita kongsi untuk maksud kajian-kajian lembangan sungai. Tuan-tuan puan, sebab kajian kalau kita lihat badan kita ni mungkin yang kita perlu urus yang dengan baik lah. Sebab macam Putrajaya ni lebih kurang 4,900 hektar dengan penduduk lebih kurang 1,000 lebih, dan dia diplan dia tapak dia kosong, dan lebih kurang 40% guna tanah adalah badan air dan kawasan hijau. Dan memberi terdapat sistem urusan perancangan yang baik lah di Putrajaya ni, dan kita betul mempunyai bandar yang baik. Cumanya dari segi aspek urusan transportation perlu ditingkatkan supaya dia berkaitan dengan low carbon inilah city itu. Terima kasih atas penjelasan. Baik, sama-sama Tuan Planner. Alhamdulillah sempat lagi Puan Pengarah dia promote dia punya booth tuan-tuan puan-puan jangan lupa pergi booth Plan Malaysia di sana. Dan semestinya pihak Plan Malaysia mempunyai banyak misi dan juga komitmen dalam memastikan perancangan fizikal khususnya guna tanah spasial, penggunaan teknologi data-data pemetaan, dan TPR tadi ada juga menyentuh beberapa isu-isu semasa, melihat bagaimana peranan Plan Malaysia juga data-datanya digunakan dalam memahami konflik guna tanah. Ini amat tertarik, dan beliau juga menyentuh tentang smart city. Ini nak pergi kepada panel yang selanjutnya. Satu round ni dah 9:22. Saya tak pasti kalau ada sempat untuk round yang kedua. Cuma kalau ada satu ataupun dua soalan daripada para peserta, kita amat alu-alukan soalan yang ringkas dan padat. Mungkin untuk menutup round yang pertama ini, saya ingin menjemput panel yang terakhir, Tengku Irina binti Tengku Nasruddin. Beliau sebenarnya adalah banyak topi ni sebenarnya kalau nak baca Tengku ni Chief Executive Officer di Eka Solution dan juga Eka Teknologi, dan beliau juga adalah ahli Malaysia Smart City Alliance MSCA Maska.
Amboi, okey. Saya pun tertarik tadi. Sedikit biografi beliau, selaku pemimpin korporat yang berwawasan dalam bidang teknologi geospasial dan transformasi digital. Tengku Irina juga aktif dalam mengukuhkan kerjasama awam dan swasta dalam perancangan bandar pintar. Ini tertarik dengan persoalan yang akan dikupas sebentar lagi. Beliau diiktiraf mengurusi ke bidang kepimpinan, ada sijil daripada Harvard Business School, dan berjaya menerogi Eka Solution, meraih berbagai anugerah berprestij termasuk Star Outstanding Business Award, Inovasi Baik Mas dan Rising Star Award di Geospatial World Forum di Madrid. Jauhnya. Okay. Dan beliau bercita-cita menjadikan Malaysia sebagai peneraju teknologi perisikan geospasial demi kelestarian, daya tahan iklim dan masa depan bandar bintang. Sempat jeling ke Datuk tadi tu. Kalau ada pekerja kosong ke apa ke kan. Habis so advisor. Baik. Tengku izinkan saya untuk melihat soalan, dan semestinya dalam keseluruhan masa ini kita nak mendengar sendirilah daripada pihak Malaysian Smart City Alliance bagaimana peranan dan juga tanggungjawab termasuk komitmen dalam memastikan perancangan bandar yang lebih efisien dalam konteks Smart City. Dan dalam konteks beliau, kita ingin mendengar sendiri bagaimana keupayaan untuk perkongsian data. Tadi kita dengar daripada pengarah, daripada Datuk sendiri dan TPR mengangkat beberapa isu-isu setempat dan bagaimana data ini terutama di bandar, dan kita ingin mengupas dan melihat bagaimana peranan Malaysia Smart City Alliance menerusi penggunaan teknologi geospasial maju dan termoden untuk mengatasi dan menyokong perancangan bandar, dan sebahagian besar daripada pemangkin ini harus berlandaskan kepada keputusan yang didasari oleh data yang tepat. So mungkin dalam konteks hari ini, inisiatif pelaksanaan inisiatif bandar pintar, mungkin Tengku boleh kongsikan semeringkas sedikit cabaran dan juga aspirasi di masa hadapan. Dipersilakan Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Panjang tu. Sepanjang pagi ini kita dimulakan oleh panelis yang jawapan soalan yang sangat bernas dan pintar. Mungkin saya mulakan dengan serangkap pantun dulu untuk listen up a bit. Terbang tinggi burung tempua, singgah sekejap di hujung kota. Geospatial bahasa bersama, menyatukan data pelbagai agensi kita. Baiklah, semenjak mungkin sebelum saya mulakan menjawab soalan Tuan Pengerusi, mungkin saya boleh memberikan sedikit latar belakang tentang MSCA ataupun Malaysian Smart City Alliance. Didaftarkan dengan rasmi pada tahun 2021. It's founded by its founding members, Mike dan Sunway. Ya, MSCA kini terdiri daripada pemain-pemain industri seperti Eka Solutions adalah sebagai salah sebuah geospatial intelligence technology company yang terlibat sebagai pemangkin bandar pintar negara, agensi-agensi kerajaan serta rakan-rakan strategik. Ia adalah platform bagi membincangkan isu-isu dan cabaran yang dihadapi dalam membangunkan bandar pintar. So MSCA juga adalah sebahagian daripada usaha keterangkuman melalui PPP ataupun banyak kita sekarang ni lihat private partnership, public-private partnership bagi menaik taraf lebih banyak lagi pekan daerah dan bandar ke arah bandar pintar, bukan sekadar bandar pintar tetapi mestilah mampan. Jadi bagaimana kita dapat melakukan semua itu melalui MSCA. So bagi mempercepatkan transformasi tersebut, skalanya bermula dengan 3 perkara yang ingin saya terapkan kepada penonton pada pagi ini. Ilmu pengetahuan nombor 1, kesedaran dan mindset.
So kalau kita ada 3 ni, insya-Allah apa yang kita usahakan akan berjalan dengan lancar. Sebagai contohnya, sebelum tuan-puan menghadiri sesi forum kita pada pagi ini, tuan-puan mungkin tidak tahu tentang penggabungan data geospatial yang dicerap menggunakan satelit, drone dan ground vehicle yang dikenali sebagai data fusion. Ia adalah mungkin ilmu yang baru bagi memperkasakan pengguna daripada pelbagai industri untuk membuat analisa dan keputusan yang lebih tepat. Sebagaimana yang kita tahu, data geospatial yang kita cerap melalui satelit mempunyai a few setbacks. Drone mempunyai some limitations dan juga ground vehicle mempunyai a few limitations. Maka apabila digabungkan ketiga-tiga data geospatial tersebut, kita panggil data fusion, ia akan memberikan maklumat yang lebih richer data for us to make a decision, untuk membuat analisa dan keputusan yang lebih tepat. So bahagian ini dikenali sebagai ilmu pengetahuan. Seterusnya akan timbul pula perasaan ingin tahu dengan lebih mendalam. Betul ke apa yang saya katakan tadi kan? Ataupun kesedaran untuk mengubah ataupun menambah baik data yang sedia ada, yang sedang digunakan. Mungkin ada di kalangan tuan-puan dalam dewan pagi ini menggunakan data macam Tom and Jerry animation. Sedangkan ada agensi yang lain menggunakan data geospatial berkualiti Pixar, ya, Pixar animation sebagainya. So tuan-puan akan mempunyai kesedaran untuk mengubah ataupun menambah baik data yang sedia ada, serta jalan kerja yang lebih pintar dan pantas. Tuan-puan juga akan mula buka handphone sekarang, selain daripada scroll Instagram ataupun Facebook, tukar pula pada Google ataupun ChatGPT. Apa tu data fusion? Apa tu? Apakah ada ke syarikat tempatan yang melakukan perkhidmatan geospatial intelligence? Jadi itu telah menimbulkan satu kesedaran. Ada salah satu daripada fungsi MSCA untuk menimbulkan kesedaran bahawa teknologi itu telah sampai ke Malaysia. Selepas melihat kejayaan ataupun success story yang dapat dibaca daripada ChatGPT yang tuan-puan sekarang tengah tengok ataupun Google, ya, tuan-puan akan baca success stories, use cases dan memahami proses pelaksanaan pula. Betul ke? Macam mana dia orang buat? Pakai teknologi apa? Kan mesti mahal kan teknologi ni. Jadi tuan-puan akan ingin terlibat secara langsung dalam menjayakan projek-projek implementasi seperti implementasi bandar pintar dengan menggunakan data geospatial seperti peta 3D beresolusi tinggi sebagai peta asas sebelum membuat sebarang keputusan. So mungkin kita biasa melihat peta-peta printed peta. Kalau kita buka some of the peta yang dilihat, 3D adalah berkualiti Tom and Jerry seperti saya katakan. Tetapi don't be surprised that dalam kejadian letupan pipeline di Putra Heights baru-baru ini, kami telah menyediakan 3D map bagi pihak bomba dan berkuasa pada hari kedua menggunakan 3D map. Jadi the briefing to the authorities menggunakan 3D map yang beresolusi tinggi. Dari situ pihak berkuasa dari pelbagai agensi dapat mengambil keputusan dengan tepat dan pantas. Okay? So bayangkan bukan sahaja perancangan bandar, ya, sebab saya mewakili MSCA, tetapi 3D map ini yang beresolusi tinggi boleh membantu dalam penyelesaian mobiliti pintar, pengurusan sumber, aspek keselamatan, environmental monitoring, natural disaster yang dikatakan tadi, urban warfare, semuanya bermula dengan peta 3D beresolusi tinggi. So ini dinamakan change of mindset. Jadi sebagai ahli Malaysia Smart City Alliance yang berperanan aktif dalam industri geospatial, saya melihat MSCA bukan sahaja berfungsi sebagai platform
dialog tetapi juga sebagai jambatan menghubungkan kerajaan, industri, akademia dan komuniti untuk mempercepatkan transformasi bandar pintar. So, MSA telah berjaya menganjurkan pelbagai aktiviti serta terlibat aktif dalam capacity building dan knowledge sharing, business matching and market access, knowledge forum and conference series, strategic facilitation dan coordination bersama negara-negara luar bersama-sama GLC tempatan, cultivate extensive networking dan publication. So, ilmu pengetahuan, kesedaran dan change of mindset. So, saya yakin dengan sinergi antara agensi kerajaan, akademia dan industri melalui MSCA, kita boleh menjadikan data geospatial bukan sekadar berita tetapi enjin penggerak kelestarian bandar pintar dan daya saing negara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Panjang sebenarnya Tengku Irina ya. Kalau bagi lagi 7 minit tu macam-macam lagi dikongsikan. Siap membantu tuan-tuan puan-puan Saya kalau mengurus bencana okey lagi. Menguruskan nak balas pantun dia susah sebenarnya. Baik, tuan-tuan puan-puan, ada sebenarnya kesuntukan masa. Begitu Jadi cuma untuk para panel mungkin round terakhir ni sedikit aspirasi lah 1-2 minit jika boleh dirangkumkan soalan kedua itu dalam konteks hal tuju dan aspirasi bagaimana peranan dan mandat sedia ada dapat membantu kelestarian khususnya dalam melihat impak perubahan iklim dalam memastikan pengurusan alam sekitar dan juga pengurusan bencana sendirilah dalam konteks itu. Saya buka 1 ataupun 2 jika ada daripada para hadiran yang hadir di Dewan hari ini. Jika ada soalan, pertanyaan daripada para peserta, jika ada. Jika tiada, saya langsung terus kepada Puan Pengarah round yang terakhir sebelum saya rumuskan dan tutup pada masa yang ditetapkan. Baik, Puan Pengarah, sedikit aspirasi PJN dalam melihat ruang lingkup 5 tahun lagi sehingga mencapai agenda global 2030. Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Okay, sebenarnya kalau di Pusat Geospasial Negara kita punya aspirasi adalah untuk melaksanakan program MTDI itu sendiri, iaitu untuk menggalakkan lagi National Spatial Data Infrastructure. Itu adalah peranan Pusat Geospasial Negara. Maksudnya kita nak galakkan lebih banyak adanya SDI ataupun Spatial Data Infrastructure di peringkat persekutuan ataupun di kerajaan negeri ataupun mungkin sehingga ke peringkat PBT lah, supaya dengan satu tujuan iaitu untuk menggalakkan lagi penglibatan ataupun lebih awareness untuk geospatial. Seperti satu ketika dahulu macam untuk di peringkat kerajaan negeri, waktu dulu masih kekurangan pendedahan berkaitan geospatial. Jadi fungsi PJN sendiri kita memberi pendedahan kepada sebab kita menjaga untuk projek kebangsaan. Jadi kita kena war-warkan untuk penggunaan geospatial di peringkat kerajaan negeri lah, sehingga terhasilnya AGIS Pulau Pinang, iaitu di mana mereka boleh bergerak sendiri untuk aktiviti geospatial di peringkat kerajaan negeri. Saya tidak melupakan juga untuk Perak AGIS, di mana Perak pun dia mengadakan sendiri dia punya aktiviti ataupun dia punya seminar simposium geospatial dia. Negeri Sembilan dengan GIS 9 dia dan juga Negeri Pahang. Dan kita nak menggalakkan jadi aktiviti ataupun komitmen yang secara berterusan inilah yang kita perlukan daripada kerajaan pusat ataupun dengan kerajaan. Baik, terima kasih Puan Pengarah. Dan semestinya peranan dan tanggungjawab Pusat Geospasial Negara bukan seperti hanya dimaklumkan dalam seminit 2 minit. Sebenarnya banyak yang tertera, skop dan tugas, dan semestinya laporan seperti mana yang dimaklumkan di awal pembicaraan awal tadi, Puan Pengarah dia menyatakan tentang kepentingan untuk terus melapor, terus
peluang-peluang baru dalam menaik taraf mengambil alih beberapa kemudahan infrastruktur geospasial masa hadapan. Kita langsung pergi kepada Bagi Datuk dan juga Tom Planner sedikit aspirasi ke hadapan. Masa kurang agak suntuk, mungkin 1-2 minit Datuk, dan kita akan tutupkan dengan Tengku Irina. Silakan Bagi Datuk. Terima kasih. Aspirasi seperti mana yang saya ada sebut tadi, aspirasi untuk geospasial ke hadapan, kita mesti bergerak bersama-sama di dalam satu ekosistem. Kita tahu peranan kita, sebab bajet pun saya rasa sukar untuk kita membayangkan sangat mana komitmen kerajaan. Jadi aspirasi untuk bekerja sebagai satu kumpulan ini penting untuk kita membawa agenda itu dengan lebih baik, dan pihak Jepun akan terus memberikan komitmen dalam membentuk spatial framework yang tepat dan memberikan satu keperluan penyediaan maklumat yang lebih responsif lah kepada pembangunan kelestarian alam. Kita harap bila kita laksanakan pembangunan geospasial ini, letakkan pendekatan JKI itu sebagai keutamaan, ya. Letakkan estate instead of kita letakkan, kita buat peta, kita nak cari estate tu later on. Tukar perspektif itu sekolah. Itu harapan saya. Alhamdulillah Bagi Datuk. InsyaAllah kita akan jemput lagi Bagi Datuk sebenarnya tuan-tuan untuk mendengar beberapa aspirasi lagi, dan semestinya input yang diberikan khususnya tentang ekosistem tadi itu amat penting. Saya langsung pergi kepada Tom Planner. Silakan. Bagi Plan Malaysia sebenarnya kita komited dalam memastikan perancangan dan pembangunan negara ni adalah untuk kesejahteraan manusia. Kita sebagai khalifah di bumi Allah ni perlu melakar pembangunan itu dengan baiklah, dan kita sentiasa komited dan bekerjasama dengan semua agensi dari segi melalui penyediaan rancangan pemajuan moderator, penyediaan rancangan pemajuan di peringkat negara, negeri dan juga peringkat tempatan. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih banyak Tuan Syahrul, dan saya langsung ke Tengku Irina. Tuan Pengerusi, terima kasih. So penggulungan saya adalah diharapkan daripada sesi yang kita pada pagi ini adalah kedudukan dengan satu ancaman paradigma ataupun paradigm shift tentang penggunaan geospatial data dengan sikap terbuka, agile dan relevan dengan peredaran masa, disebabkan oleh masa yang kita peredaran masa zaman yang kita dalam sekarang ni. Kita perlu very open in sharing our data, and we have to go very fast, tapi dalam silo, and dalam setiap bidang ataupun industri, it has to be evidence-based decision making dengan menjadikan data geospatial tu sebagai asas. So like any other programmer, kita boleh ada a beautiful dashboard, but if you don't have good data, it's like garbage in, garbage out. So quality data tu mestilah dapat yang from the very beginning, quality one, kemudian kita proses, barulah ditranslatekan sebagai maklumat. So tadi ada mention pasal strategic investment, geospatial data as strategic investment. MSCA juga menyokong banking, financial services dan insurance, sebab sekarang ni orang kata macam mana kita nak buat projek-projek, tak cukup fund, tak cukup peruntukan. Kami menggunakan data geospatial untuk membantu PPTs untuk mendapatkan lebih revenue melalui pencukaian dan sebagainya. So itu sahaja daripada saya. Boleh saya habiskan dengan serangkap pantun Tuan Pengerusi? Baik, sebenarnya boleh. Nanti Datuk akan beli agaknya. Saya jual. Silakan. Jual dulu, silakan. Okey, ke hulu ke hilir mencari jalan dengan waste elak kesesakan nyata. Geospatial menjadi jambatan membina Malaysia yang maju bersama. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Beri tepukan gemuruh kepada barisan ahli panel kita. Dan semestinya saya hanya ada 40 saat untuk merumuskan dan semestinya Puan Pengarah TS Nurul Izzah Hanif
bagi Datuk TPR Syahrul dan juga Tengku Irina, izinkan saya 3 perkara yang saya lihat agak penting dilihat dalam konteks 1 jam kita berforum ini. Yang pertama, bagaimana data itu sendiri, teknologi geospasial itu sendiri diberi nilai tambah, dan keupayaan individu organisasi untuk menilai, mencari, mencungkil keunikan produk, sistem ataupun output itu penting, nilai tambah. Yang kedua, saya melihat kepentingan untuk meningkatkan pelaburan infrastruktur, infostruktur, dan juga bagaimana pelaburan itu bukan hanya semata-mata kepada fizikal tapi non-fizikal, manusia itu sendiri, capacity building, human resource. Dan kita lihat kepentingan untuk melakukan lonjakan transformasi minda. Ini juga harus seiring dengan pelaburan pihak kerajaan mendapatkan teknologi-teknologi moden, termaju. Bagaimana khalifah yang dimaksudkan oleh TPR tadi sebagai pemimpin yang akan memastikan proses pembuatan keputusan itu harus didasari oleh data, bukti, fakta. Ini amat tertarik dalam perbincangan 1 jam kita berforum, dan semestinya tema yang dipilih kali ini tentang kelestarian negara juga dilihat dalam corak perubahan guna tanah, kadar organisasi, kepentingan teknologi-teknologi, termasuklah menjadikan bandar kita lebih pintar dan semestinya rendah karbon juga dan lebih berdaya tahan. Saya akhir kata selaku moderator ucapkan jutaan terima kasih kepada barisan panel. Ayuh kita memberi tepukan gemuruh kepada barisan-barisan panel, dan sekali lagi jutaan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Pusat Geospasial Negara dan juga barisan penganjur Amir yang hadir hari ini dan diraikan para peserta di Dewan hari ini. Saya dengan ini menutup dahulu sesi forum dan memohon maaf bagi pihak penganjur jika ada kekurangan, dan insyaAllah kita akan berkumandang lagi masa hadapan. So dengan itu kita tangguh dahulu dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berusaha Dr. Kamarul Azhari bin Raza selaku moderator. Majlis turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua panel jemputan khas yang turut sama menjayakan sesi forum Geospasial Pemaju Kelestarian Negara. Berikan tepukan sekali lagi kepada moderator.